layak jasa ni. Saya tak faham mana istilah ni. Jadi benda ni merosakkan institusi. Sebagai contohnya GLC. Dia si mangkuk ni, dia bukan tahu pun uruskan bisnes ataupun projek. Tiba-tiba dia jadi sebagai board of director, chairman. Rosak agensi tu. Ini yang kita duk kata rosak agensi Bumiputera. Rosak sebab apa? Budaya itu. Sama juga di kementerian. Kementerian dia ada jawatan lantikan politik. Memang ada. Ni kita tak dapat nafikan. Kita celah sikit. Dia panggil political aid. Political aid. Ya, political aid. Itu istilah dia yang kita pakai. Saya tak tahu kenapa wujud istilah ni. Dan amalan ni boleh. Jawatan lantikan politik ni bukan kita kata tak boleh. Boleh buat. Tetapi ada cara dia nak buat. Ni saya nak beritahu masalah tu. Dalam kementerian, bila seorang ni jadi menteri, dia ada position lantikan politik. Setiausaha politik dan sebagainya ni. Ni semua lantikan ni. Dan dia ada pegawai kerajaan. Tetapi jawatan ini sepatutnya dia seiring dengan jawatan kerajaan dalam pejabat menteri. Baru dia boleh melaksanakan dasar. Tetapi hari ini tak. Dia tak jadi macam tu. Dia jadi, okey, hang tolong aku bagi. Lepas tu taklah mangkuk ayuan ni. Dia ni dulu contoh, dia bawa kereta YB ni masa bertanding pilihan raya. Disebabkan dia bawa kereta 2 minggu, dia jadi sebagai setpot. Jahanam kementerian. Ini yang budaya yang berlaku. Sebenarnya kita boleh buat perubahan adalah jawatan politik ni boleh, tetapi diberilah kepada jawatan politik ni. Asalnya kita kena faham sebab apa perwujudan pelantikan politik ni. Kerana kita nak bila seorang tu dilantik, kita kena akui ketua eksekutif adalah orang politik. Jadi dia daripada parti dan dia menang. Dia jadi menteri dan juga timbalan menteri. So untuk melaksanakan dasar, dia perlukan orang yang dia percaya. Jadi itulah perwujudannya pelantikan politik. Jadi orang yang dia percaya untuk execute dia dasar yang dia buat. Sepatutnya orang yang nak execute dasar ni adalah orang yang ada pengetahuan dan merit berkenaan dengan benda tu. Jadi untuk dia uruskan satu JLC, contohnya menteri ni percaya kepada Datuk Nazim contoh. Tok Ki ni dia urus pengguna ni puluhan tahun. Profesional dia dan bilang pengguna. So lantik dia sebagai CEO dalam satu JLC adalah kerana kepakaran dia. Barulah boleh berhasil pelaksanaan dasar tu dan membawa hasil pada negara.